macam-macam kereta. Ada yang nak cepat, ada yang tak bawa duit kecil, ada yang tak beratur, macam-macam ragam ada di kaunter. Tapi dan ni adalah tanggungjawab saya, amanah saya. Nama saya Norizan Omar. Saya bertugas sebagai kani kaunter di KTMB. Tugas saya seharian adalah menjual tiket dan sebagai pegawai khidmat pelanggan. Pukul 5.45 kami dah kena standby dekat kaunter, buka kaunter. Sebab biasanya yang pergi kerja awal pukul 6 pagi. Kadang-kadang kami pun tak sempat nak breakfast sebab customer diutamakan. Time cuti macam tu, ramailah yang dengan family kan pergi berjalan. Yang tu yang buatkan saya rasa teringat dekat family. Tahap kesedaran masyarakat, mereka tidak prihatin pada warga emas, bom mengandung, OKU. Mereka buat macam tidak nampak. Bagi kita yang sihat, sepatutnya bagi keutamaan kepada mereka untuk membeli tiket terlebih dahulu. Kerjaya saya sebagai kani kaunter selama 10 tahun ni, banyak pengalaman yang saya dapat daripada passenger sebenarnya, daripada cara berinteraksi, kerena, macam-macam yang saya dapat. Saya rasa puas bila dapat membantu pelanggan, terutamanya warga asing yang tidak tahu ke mana destinasi yang mereka akan tuju. So, saya dapat membantu mereka untuk sampai ke destinasi. What drives me is every time you treat your passion and then kita try to give everything kan. When they started to eat by themselves, kebahagiaan atau kegembiraan yang terbesarlah setakat ni.